Kalau kata ada yang sikit selalunya diorang kan DM dekat Care. Macam Care. Tak tahu nak sebut, agak ni sikit idea. Agak beberapa bulan yang lalu kan, dia cakap dengan Kak T ni kata, kita kena collaborate. So kata, apa nak collaborate? Tu yang jadi tercetusnya. Sebab Ajwa Bakery ni, kami ni dia panggil neighborhood bakery. So kita ada lokasi dekat Makanan Damansara dengan Taman Melawati. So kita sangat close dengan apa orang kata community sekitar kami. So daripada kita on start pun memang sekolah-sekolah kat sini memang apa orang kata yang dekat dengan kami lah. So family, especially kids lah. Terus kalau macam cuti sekolah ke apa ke, even Ajwa ni pun jadi satu station. Kalau kata budak-budak balik daripada sekolah, diorang datang buat kombo kat sini. So parents rasa macam like tempat ni untuk diorang berjumpa, makan-makan tu adalah sesuatu yang biasa. So jadi bila kami ajak pula nak buat collaboration ni, so memang satu yang memang dekat hati diorang lah. So bila cakap dengan kids kan, especially bila cakap berkenaan dengan kek ni, adalah tempat di mana orang kata family tu berkumpul. Dan berkumpul dari situ lah cetusnya. Kasih sayang, yang lama tak jumpa akan jumpa kan. Yang lama yang tak bercakap kadang-kadang pasal occasion of cakes. So yang saya nampak bila saya suggest kat tadi, jom kita buat collaboration ni tadi. So kita namakan Care Cakes. So cake tu dah ada dia punya tarikannya. Lepas tu kasih sayang dia. So because we care atas apa perjuangan yang Adina buat ni, so yang tu kami terima lah, dan kami sambut sangat dengan apa kolaborasi ni. Saya rasa itu je kot daripada kami di Ajwa Bakery. Yang ringkas dan padat. Saya menyebut Puan Diana untuk berucap mewakili Adina. walaupun jadual padat tapi sudi luangkan masa membantu inisiatif yang kami usahakan ni. Dan juga paling nak cakapkan terima kasih sebenarnya kepada Puan Dahlia, Ajwa Bakery ni. Tak tahulah kenapa masa kita first time jumpa tu kan macam ada chemistry lah. Okay, sebab kita cerita tentang pastry cake ni kan ramai yang suka manis-manis dan sedap-sedap. So jadi tercetus satu idea untuk bekerjasama. Sebenarnya tak nampak dah lagi jalannya, tapi bila Dahlia cakap nak keluarkan satu kek yang special untuk kolaborasi ni, kami memang sangat-sangat happy. Dan kek ni kat depan ni, okay, dan setiap maknanya setiap orang yang beli, dia makan untuk diri dia kesedapan dan kemanisan tu, dan pada masa yang sama dia sebenarnya turut membantu mereka yang memerlukan. Dalam inisiatif ni adalah kanak-kanak kanser. Okay, jadi kita memang sangat mengalukan sebab orang nak buat baik bukan hanya melalui bagi duit saja. Perkara-perkara macam ni melalui makan, melalui sukan, melalui barang dan sebagainya, boleh je kita buat kolaborasi dan kita salurkan untuk tujuan kebajikan. Jadi Adina dan Ajwa, kami sangat-sangat mengharapkan anda semua menyokong usaha-usaha ini sebab penerima manfaatnya adalah kanak-kanak kanser. Dan sepanjang dalam bulan ini, kami di Adina telah mendapat beberapa kabaran duka lah yang agak menjejaskan kerja-kerja kami lah. Sebab kita baru je melawat seorang adik ni, tak lama lepas tu dia pergi, dan sekarang ada lagi seorang dalam keadaan kritikal. So kita nak bantu, tak boleh berhenti lah kan. Maksudnya dengan apa cara yang kita boleh usahakan, dengan apa cara yang kita boleh buat, kita akan buat. Adina akan bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang sudi bersama-sama. Dan kami sangat-sangat terima kasih kepada Ajwa Bakery atas inisiatif ini. Dan rasanya itu saja saya nak cakap. Dan kalau ini, saya mohon kepada semua orang untuk sama-sama meraihkan dan
membelilah kek yang pasti sedap ni dari Ajwa Bakery. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mentry lah MOU tersebut untuk sesi fotografi dululah. Itu satu kan? Royal Fruit satu lagi. Kita masih lagi dalam proses. Okay, right. InsyaAllah minggu depan ada Royal Fruit tersebut. Kita ada satu lagi sesi pelajaran produk ni. Kita tunggu bahagian kitchen. Dia fresh daripada oven ni. Kita buat gimmick sikit. Okay, kecil sikit lagi. Rendah sikit. Boleh dua. Okay. Okay, secara rasminya telah dirasmikan. Komen sangat kek ni saya. Sokongan dari segi pendidikan dan sebagainya lah. Tapi iman untuk kanak-kanak kanser ni sangat tinggi, especially dalam kalangan keluarga konflik kan. Sebab kos lampir pakai puang pun, diapers pun satu beg dah 30 lebih kurang kan. Jadi bila diorang kanak-kanak kanser ni yang melalui fasa kemoterapi, radioterapi, so keperluan ataupun penggunaan lampir pakai puang tu kerap. Jadi seminggu habis satu beg. Jadi kita bantu dari segi menyediakan kemudahan untuk beringan beban keluarga. So, berapa kerap dia orang tu dalam bulanan ke dalam masa 15 hari ke? Okey, kita sekarang kita bantu sebulan sekali, tapi kita sediakan stok. Kita bagi kepada ini kita punya rakan kerjasama untuk simpan stok-stok yang lampir pakai puang yang ada, supaya kalau kata emergency diorang boleh ambil je. Tapi bila agihan yang dibuat tu, kita ada terima senarai daripada hospital. So dia bagi senarai nama dan kita agihkan untuk maknanya kategori yang susah lah. Berapa ramai? Satu pesakit yang menerima bantuan tu berapa? Tanya dia tu. Kanak-kanak kanser ni pasal dia ikut kategori. Ada contoh, ada pesakit kanak-kanak tu kita memang bagi seorang 2 beg lampir pakai puang dan juga satu susu. Makan menggunakan saluran. So mata dia macam blinking tu lah, kita tu lah. Lepas selesai melawat, kami pun balik sebab kami nak hantar stok lampir ke rumah transit kanak-kanak kanser. Kami tak sampai rumah kami dapat dia dah. Maknanya lampir pun tak sempat guna apa yang orang sumbang semua. Dia tak dapat kan. So jadi kita dalam kereta tu kita terpaksa kita pergi jalan. Kami beberapa jenis agenda Album 4. So kita pergi jalan seperti baru sudah jumpa kan. Jadi kita agak tersentuh. So kita rasa macam mana. Yelah kita pun takdir Allah tu satu lah kan. Tapi kita nak menerima tu dalam keadaan macam baru sangat jumpa kan. Sama juga kes yang baru ni bulan lepas kita ziarah dia dan siapa dia? Salah tak? Lufia. Dia beritahu kita, doktor dah cakap dia kategori paliatif. Paliatif maksudnya dah tak ada rawatan hospital. Dah tak boleh pergi hospital pun, doktor pun tak nak buat apa-apa dah. Doktor pesan mak ayah dia layankan saja. Apa yang diminta, bagi je. Dia nak makan itu ini, bagi je. Kami pun pergilah merawat datang. Bagilah dia, ceria lah dia. Semuanya kan, macam apa? Dia sambut kita dengan happy-nya, kita bawa coloring book lah bukan bagi dia. So kita macam harap supaya ada keajaiban juga Allah bagi tahu mana yang terbaik kan. Jadi dalam 2 minggu lepas dia pergi macam tiba-tiba. Memang doktor dah cakapkan sebulan tapi kadang-kadang kita boleh jangka tapi kita boleh agak bila doktor cakap dia
tak nak mengkirakan keadaan tu. Sebab kita ni macam takut kot terpaksa lalu kan. Hari ni budak sini. Yang paling baru sekali kita pun dalam keadaan yang macam kata menunggu masa lah. Tak tu satu ada yang budak yang mata kanser mata, cabut otak, cabut saraf. Dia dah semalam bapak dia aktif, tangan dia dah tak boleh function. Dia tak ingat. Dia dah tak ingat nama, cakap pun tak. So bapak dia kata nak, bapak dia cakap, kata saya redha. Tapi dia redha tu dalam keadaan dia pun tak kuat juga kan. So jadi kita nak bagi sokongan bukan bagi kanak-kanak yang lagi satu, bagi mak bapak yang terpaksa mengharungi, terpaksa menjaga kan, cabaran kita kena buat macam-macam untuk menjaga kanak-kanak kanser ni. So kita dengar benda tu, kadang-kadang kita yang nak buat kerja kita pun terganggu kadang-kadang. Lagi-lagi melibatkan kanak-kanak itulah tu yang kita macam boleh buat lah diorang kan. Kita nak diorang tahu yang kita ada dengan dia.